Dari mana sebenarnya asal-usul bangsa Melayu? Kajian genetik moden berjaya jejak manusia hingga ke wanita purba yang hidup sekitar 200,000 tahun lalu di Afrika dikenali sebagai mitochondrial hour. Simbol kepada satu-satunya susur galur ibu yang bertahan hingga hari ini. Dari keturunan manusia awal inilah berlaku penghijrahan besar-besaran keluar Afrika kira-kira 70,000 tahun lalu hingga membentuk bangsa-bangsa dunia termasuk kita. Kajian haplogroup menandakan identiti genetik Nusantara yang sangat unik. Para penyelidik mendapati Melayu moden adalah gabungan tiga kelompok purba. Austroasiatik, petani awal yang tiba 10,000 tahun lalu; Austronesia, pelaut hebat dari utara yang menjelajah ke seluruh kepulauan Melayu; serta Negrito, penduduk terawal tanah ini. Campuran tiga keturunan inilah yang membentuk tamadun di Nusantara hingga lahirnya kerajaan maritim besar macam Sriwijaya dan Melaka. Penemuan genetik ini membuktikan bahawa kita bukan pendatang tapi pewaris sah penduduk purba benua Sunda yang berkembang menjadi bangsa bertamadun tinggi. Sains hari ini hanya menguatkan hakikat bahawa manusia berasal daripada satu keturunan, tapi perjalanan nenek moyang kita yang panjang dan kompleks membentuk identiti kita sekarang.